6 negeri iaitu Pahang, Terengganu, Perak, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak dikenal pasti sebagai kawasan yang terdedah kepada ancaman gempa bumi. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, kajian pemetaan sasar aktif Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG dan Peta Seismotektonik Malaysia mendapati zon sesar di 6 negeri itu yang dikenal pasti terdedah kepada ancaman bencana alam tersebut. Kejadian gempa bumi yang telah berlaku di Sekamat dan Batu Pahat adalah satu proses pelarasan semula tenaga tektonik yang terkumpul dalam sesar-sesar kuno bagi menstabilkan semula gerak bumi. Dipengaruhi oleh lanjutan jom sesar mesin iaitu sistem sesar utama di Johor Timur. Terus berdasarkan tata-tata sedia ada dan tata terbaru Sekamat khususnya dan Johor amnya masih berada dalam jom selamat. Beliau berkata Met Malaysia dan JMG bekerjasama memantau aktiviti gempa bumi di negara ini bagi memastikan sistem amaran dan tidak balas bencana berfungsi dengan lebih berkesan. Beliau memaklumkan berdasarkan kajian, tahap maksimum gempa bumi yang boleh dijangka di Sekamat dan Batu Pahat adalah pada skala sederhana.